Pemain kelahiran Belanda, Hector Hervé, bakal melaporkan diri untuk pasukan kebangsaan. Perkembangan itu dikongsi kelab induknya di Portugal, Portimonense, yang mengumumkan kebanggaan mereka terhadap pemain tengah menyerang berusia 28 tahun tersebut yang terpilih untuk memperkuatkan Harimau Malaya menjelang kempen kelayakan Piala Asia 2025 bertemu Nepal, 25 Mac ini. Semalam, Ketua Jurulatih Negara, Peter Klamovski, mendedahkan kelibat 3 pemain warisan yang akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Hervé memiliki pengalaman luas beraksi di beberapa negara termasuk Sepanyol serta China sebelum mewarnai Liga Portugal dan sempat beraksi untuk 5 perlawanan setakat ini. Hervé mampu beraksi sebagai pemain tengah atau tengah menyerang jika diperlukan. Graduan Akademi Den Haag itu juga pernah beraksi untuk AEK Larnaca, FC Cartagena dan FC Andorra. Pemilik kelab Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor mendedahkan sekeping foto calon pemain warisan Harimau Malaya, Hector Hervé. Nama Hector Hervé menjadi tumpuan rakyat Malaysia apabila kelab yang diwakili di Portugal, Portimonense mengumumkan beliau bakal menerima panggilan skuad Malaysia pada bulan Mac ini. Lantaran itu, pencetus Revolusi Harimau Malaya, DYAM Tunku Ismail memuat naik sekeping gambar Hector Hervé bersama Peter Klamovski yang dipercayai diambil di Johor sebelum ini. Apa yang lebih menarik perhatian adalah kelibat Hector yang tampil segak berbusana baju Melayu cekak musang lengkap beserta samping dan juga memakai songkok di sebelah Peter Klamovski. Baginda turut menjelaskan bahawa para pemain warisan ini sudah pun melaporkan diri pada 31 Januari lalu dan sedang menunggu kelulusan dari pihak kerajaan Malaysia sahaja. Pemain sayap Selangor FC, Faisal Halim mengakui panggilan menyertai skuad Harimau Malaya memberi semangat baru kepadanya. Pemain sayap berusia 27 tahun itu kembali bersama pasukan itu sejak kali terakhir melakukannya pada Mac 2024. Tempoh itu menyaksikan Faisal beraksi dalam 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2026 menentang pasukan Asia Barat. Oman tempoh itu menyaksikan Faisal beraksi dalam 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2026 menentang pasukan Asia Barat. Oman Faisal yang mesra disapa Miki mengakui panggilan ini dilihat satu permulaan baru buat dirinya untuk tampil lebih cemerlang bersama Harimau Malaya. Apa yang Miki boleh kata ini satu permulaan baru dan semangat baru untuk Miki dalam kancah bola sepak untuk membantu skuad kebangsaan, katanya kepada Nadi Arena. Selain Faisal, pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski turut memanggil semula Nazmi Faiz Mansur, Syahrul Saad dan Mohamadu Sumarih.